Ada tak sesiapa kat sini yang rasa buntu dah? Stuck dah bab mencari jodoh. Bab lain, bab kerja ke, bab kehidupan, bab urus itu ini, semuanya okey. Cuma bab cari jodoh je dia stuck. Dia tak tahu nak cari kat mana. Circle dia pun kecil je, tak ramai calon-calon pilihan. Orang kenalkan pun dia tak berminat. Tu antara orang kata tempat ataupun perkara yang menyebabkan proses pencarian jodoh kita tu stuck, tersangkut sampai situ je. Sedangkan niat nak cari jodoh tu ada. So, bagi saya sangat-sangat sarankan untuk anda cuba cari pelbagai cara. Antara salah satunya cuba platform online seiring dengan perkembangan teknologi kan. Lagipun portal online ni dah membuahkan hasil dah ramai dah ribuan calon dah bertemu jodoh, dan juga mana dah tahu jodoh anda memang sedang menanti kat dalam portal online Tiljannah.my ni. Jadi cepat-cepat pergi kat Tiljannah, lagipun sekarang ni harga rendah. Dalam sebulan tu RM47 je dah boleh untuk berusaha mencari jodoh. Manalah tahu dalam tempoh yang terdekat ni dah ada jumpa seseorang, dia pun ready untuk jumpa keluarga. Cepat-cepat taaruf keluarga. Manalah tahu sebelum bulan 6 ni anda dah pun berumah tangga. InsyaAllah setiap orang ada impian, ada matlamat dan juga target perkahwinan masing-masing. Mungkin ini masanya. Tiljannah.my